Apa akan berlaku jika perang di Iran berterusan dalam tempoh masa yang panjang? Paling jelas, harga minyak pasti akan melambung tinggi. Sebabnya, Iran menguasai Selat Hormuz. Okeylah, sebenarnya malas Atuk nak cakap sangat bab minyak atau ekonomi ni. Sebab benda ni dah dijangka akan berlaku, cuma bila dan ketika je. Tapi Atuk cuma nak pesan, kalau perang ni tamat di antara 3 pihak yang terlibat, kita masih boleh teruskan kehidupan yang sekarang macam biasa. Tapi jika perang ni berlarutan dan menarik pihak keempat, kelima atau keenam, maka ia akan jadi perang besar-besaran yang melibatkan satu dunia. Jadi persoalannya, pihak mana yang akan bersama US dan pihak mana pula yang akan bersama dengan Iran? Sebenarnya jawapan ni dah tersangat jelas. Orang tua-tua kata dah terang lagi bersuluh. Rasanya korang pun tahu negara mana kan? Dan jika ia berlaku seperti yang Atuk cerita tadi, sebahagian besar umat Islam juga akan berpihak dengan Amerika. Dan secara tak langsung kita juga akan berpihak dengan Israel. Terkejut kan? Sebabnya, pertama sekali kita kena faham, berlakunya penyatuan ni bukan sebab suka tapi terpaksa. Dan clue yang kedua, orang Islam, orang Kristian dan orang Yahudi tak kalah dalam perang akhir zaman yang pertama. Jadi, perang pertama akhir zaman akan dimenangi oleh pihak yang ada ketiga agama dalam satu pasukan tersebut dan juga memiliki tentera Kristian yang paling ramai. Dan clue yang ketiga, akan berlaku peperangan kedua di antara pihak yang menang tadi.